Dan cerita pasal Palestin ni dah lama dah. Sebab tu saya ajak kita berfikir, kenapa sekarang? Sebab this is Anwar Ibrahim. Dia ni bukan side kita, dia Zionis. Kau pergi cari susu galur keturunan Anwar Ibrahim ni. Jangan percaya saya cakap. Kalau Tuan Mahathir, dia ni susu galur daripada bapak dia, belah bapak dia Yaman, daripada mak dia Watempawan. Kau pergi cek susu galur Anwar Ibrahim ni. Kau pergi cek susu galur bapak Anwar Ibrahim. Pergi cek lah tengok. Susu galur mana? Pergi cek tengok. Secabang korang ni, mana-mana yang tak sup dengan Anwar Ibrahim, kau pergi cek susu galur Anwar Ibrahim ni, bapak dia ni siapa? Daripada mana? Kau pergi cek susu galur lah. Sebab tu orang tanya, kalau perkuburan Yahudi ada dekat Pulau Pinang, mana dia punya keturunan dia? Pergi cek lah. Jangan percaya saya cakap. Cek kat mana? Cek lah mana-mana, carilah. Kan? Anwar ni Zionis. Jadi terbaru ni dalam, saya tengok semalam dalam parlimen. Saya tengok dalam parlimen Anwar Ibrahim lah bila diasah oleh pembangkang bertanyakan tentang perjanjian yang dibuat ini, dia tak jawab. Dia tak jawab. Sebaliknya dia menunggang Gaza. Dia menunggang Palestin. Tapi dalam masa sama, seperti mana yang Tun Mahathir bagi tahu, perjanjian yang dibuat ini pada pihak yang berkuasa ialah pihak yang menyokong dan melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin. Kenapa tak munafik dia orang ni? Sebab tu hari ni saya bagi tahu, siapa yang sokong Anwar Ibrahim, gone. Gone. Siapa yang kata tak nak ambil campur pun gone. Siapa yang kata berkecuali pun gone. Sebab macam mana kau boleh kata kau berkecuali? Macam mana kau boleh kata bukan isu kau? Ini bukan isu politik, mangkuk. Ini bukan isu politik. Ini isu tentang kedaulatan negara ni. Termasuklah saya tengok ada beberapa orang lah cerita pasal Palestin, perjuangan Palestin. Tapi negara yang sedang tergadai ni, kau tak ambil pot. Kau cerita nak bebaskan Palestin. Tapi negara ni, yang mana Anwar buat perjanjian ini, menggadaikan kedaulatan negara, kau tak nak ambil pot pasal apa? Bila Trump datang menari-nari, kenapa kau tak nak ulas? Kenapa kau tak nak kecam? Nak geng-geng sumuk flotilla ni. Ni, sumuk flotilla punya geng ni. Stadium Aziata itu bukan main lagi kau lambung Anwar Ibrahim ni. Bukan main kau lambung. Perdana Menteri lah, terpaling lah, apa semualah. Ni, apa cerita ni? Kau sembang apa? Kau orang jadi orang munafik ke? Kau orang pun orang munafik.